Assalamualaikum guys. So aku ada kata-kata pada lelaki dekat luar sana kan. Kata-kata dia simple je tapi dia pedas. Kata-kata dia adalah, so aku nak cakap sikit lah pada lelaki dekat luar sana lah. Kalau kau tak ada rupa, kau tak ada harta, kau jangan berharap untuk kau bercinta sebenarnya. Bukan sebab apa tau, sebab wanita dekat luar sana dia memilih rupa ataupun harta kau. Dia tak ada nak pilih hati kau dia. Jadi kalau kau nak bercinta, kau kena tengok kau ada rupa tak, kau ada harta tak. Kalau tidak, kau jangan bercinta. Kan, macam aku cakap tadi awal-awal lah. Kalau kau tak ada berkemampuan, kalau kau tengok diri kau kan, macam aku tak mampu kan, apa benda semua, kau tak payah nak sibuk nak bercinta, tak payah kau nak sibuk nak cek makwa kan, apa benda semua kau nak tunjuk depan kawan-kawan kau ke, tak payah. Sebab bagi aku, kalau kau nak bercinta, kau kena tengok diri kau dulu, barulah kau akan bercinta. Kau janganlah tengok orang, janganlah kau dengar cakap orang atau apa-apa jua kau nak tunjuk kau tu hebat, kau ada makwa, lawa ke apa benda semua, tak payahlah. Kan, yang penting diri kau sebenarnya. Sebab wanita sekarang dia memilih rupa kau, dia memilih harta kau, tu saja. Yang paling penting daripada kau habiskan masa kau untuk cari makwa ataupun apa benda semua, elok kau fokus pada keluarga kau. Itu yang paling penting sebenarnya. Kan? Itu bagi pendapat aku lah. Tak payah kau nak sibuk-sibuk senang, tak payah kau nak fikir-fikir. Kalau ada jodoh ada lah, kalau tak ada mungkin akan datang. Kan? Kita tak tahu bila. Itu je aku nak cakap.